Kerana Syria ni kalau dia tak selesaikan masalah apa yang dipanggil asimilasi Syria, dia akan balik macam Yaman. Yaman bila jatuh saja Empire Osmania, bahagian Yaman Syiah ni membentuk negara mereka. Kerana Yaman ni pada zaman Osmania, bahagian yang ada Syiah sekarang dipanggil Yaman Selatan ni, dia berada dalam Empire Osmania. Yaman Utara Sunni ni dijajah oleh British. Jadi bila jatuh Osmania, Yaman Syiah ni mengisytiharkan diri dia merdeka. Manakala selepas Perang Dunia Kedua, Yaman yang diperintah oleh British mengisytiharkan diri dia merdeka. Tapi kerana banyak kabilah di Yaman, makanya Yaman ni terbelah empat. Dua dipanggil sebagai Yaman Sunni yang terpecah tiga. Kemudian ada satu lagi, Yaman yang asal, yang saya kata Yaman yang lebih awal merdeka, Yaman Syiah. Yang ada satu puak, iaitu Houthi. Jadi oleh kerana proses selama Yaman merdeka daripada tahun 46, dia tetap diperintah oleh puak. Kerajaan yang ada di Hadramaut tak boleh kawal kerajaan yang ada Syiah Zaidiyah yang ada di bahagian Sana'a. Manakala kerajaan puak yang memerintah government of the day di Hadramaut berbalah lagi dengan 3 puak kerajaan Sunni yang ada. Menjadikan selama tersebut Yaman tak boleh maju dan tak boleh merdeka kerana walot ataupun ketua-ketua puak masih lagi memecahkan Yaman yang tunggal kepada Yaman yang 4. Dan perkara ini tak pernah diatasi hinggalah sampai satu masa pada 2012 rakyat Yaman yang berorientasikan Syiah, rakyat Yaman yang disokong oleh UAE dan rakyat Yaman yang disokong oleh Saudi, maka itulah berlaku pecah perang dan akhirnya itulah menjadikan Yaman yang ada sekarang. Selepas 80 tahun penjajah pulang, Yaman masih lagi menjadi sebuah negara yang terbelah 4, sekarang terbelah 2. Yang terbelah 3 di kalangan orang Sunni telah pun diselesaikan apabila Qatar dan UAE menarik sokongan ke atas kumpulan bersenjata mereka ketika Yaman yang memerintah disokong oleh Saudi. Jadi oleh kerana Saudi dan UAE dan juga Qatar telah pun memilih langkah tak guna mereka berbalah untuk menguasai Yaman hinggalah dunia Arab menjadi lebih berat jadi dia. Berarti Qatar mengambil langkah undurkan tentera dia untuk elak ketegangan. UAE juga undurkan tentera dia yang selama ini membentuk Syiah, Wahabiyah dan 2 Sunni. 2 Sunni. Wahabiyah disokong Saudi, 2 lagi Sunni. Semuanya kerana minyak je, bukan kerana agama. Kita saja membacanya kerana agama. Kerana kebetulan kedudukan negara-negara yang menyokong keempat-empat puak ni ada identiti agama. Tapi sebenarnya dia adalah soal minyak. Jadi keadaan di Syria menjadi payah kerana orang belajar. Syria ni kalau tak boleh dikawal, sejarah membuktikan dia boleh jadi Yaman. Labur pun tak guna. Dibantu macam mana pun tak guna kerana Asabiah adalah musuh utama. Kemunduran bukan kerana ilmu, kemunduran bukan kerana tanah tu tak kaya, kemunduran bukan kerana kemunduran. Kemunduran adalah kerana puak-puak yang berperang dalam tempoh 80 tahun yang sangat. Nak tengok full video ada di sini.